Oh, Datuk, Cik Jasmine silakan duduk. Datuk dan Cik Jasmine sihat? Alhamdulillah, sihat. Kita teruskan dengan wawancara kita pada pagi ini. Datuk Puah Chong Kang. Ya, saya. Sekarang syarikat Datuk telah menjadi antara sektor pembinaan yang pertama di negara kita. Apakah rahsia kejayaan Datuk? So, baik. Yang pertama bagi saya, yang penting itu adalah disiplin, fokus dan juga kepimpinan yang tegas. Jadi itulah rahsia kejayaan syarikat saya. Dengan bantuan anak saya Jaslyn, kami baru saja mendapatkan tender yang besar, mega di utara, dan juga baru saja menyelesaikan projek di luar negara lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Tahniah Datuk. Yeah. Hello, nanti boleh tak kau paskan report ni dia kat bos? Aku nak kena minta approval dia ni. Sekejap Kau ni biar betul lah Idura. Kenapa? Tak adalah, sebab bajet kita macam naik 2 kali ganda je. Entahlah, aku ikut je apa yang diorang suruh. Kau biar betul, tak masalah ni. Aidura, awak orang bijak. Tak perlulah sibuk-sibuk pertanyakan, persoalkan pasal bajet kita tu. Buat je apa yang saya suruh awak buat. Tapi Datuk, perbelanjaan ni tak masuk akal ni Datuk. Saya ni dah auditor. Saya dah tanggungjawab saya. Tanggungjawab? Awak ingat saya tak tahu? Awak ada adik-adik yang masih bersekolah kat kampung kan? Dan awak pun, keluarga awak bukan daripada orang yang senang-senang, betul? Yalah Datuk, tapi saya perlukan sedikit masa lagi lah. Awak kena ingat, saya ada ramai belakang saya yang yakin dengan saya. Awak tak ada siapa-siapa. Kita dah tak ada masa, Idura. Saya nak awak settlekan laporan tu esok juga. Kalau tidak, awak sendiri tanggung akibat dia. Dah lah. Aku nak gerak-gerak ni. Nanti kau minta approval bos Terima kasih. Bye. Assalamualaikum, Alia. Kontraktor berjaya kita. Kalau ikutkan perjanjian kita hari tu, dah confirm kan dengan kenaikan 300,000 untuk bajet kita tu? Tapi Datuk, angka tu dah lebih dari bajet asal kita. Susah saya nak jelaskan pada pihak kewangan ni. Tak, sekarang ni kau ingat aku kisah ke pasal bajet? Engkau nak ke tak nak projek ni? Alia, engkau tahu apa yang patut engkau buat. Engkau boleh ubah je angka tu jadi lagi sesuai dengan apa perjanjian kita. Bukannya kerja ni pertama kali kau buat. Kau dah lama kerja sama dengan aku. Baiklah Datuk, saya uruskan minggu ni. Dah confirm kan dengan kenaikan 300,000 untuk bajet kita tu? Naikkan bajet kita 300,000? Bos apa ni dia? Betul. Kau tahu apa yang patut engkau buat. Engkau boleh ubah je angka tu jadi lagi sesuai dengan apa perjanjian kita. Hello, kenapa datang sini ni? Kau ada surat apa-apa dengan aku ke? Suruh. Aku ada surat apa? Kau tak nak share dengan aku? Pasal apa ni? Alah, aku terdengar bos borak dengan kontraktor kita. Oh. Kenapa tiba-tiba tanya pasal kontraktor ni? Sekejap, aku rasa aku tak boleh bagi tahu kat sini. Kamu ke mana? Jangan sangat lah. Duduk kat sini sekejap. Jangan sangat. Kenapa? Aidura. Saya bila kau nak sorok dengan aku ni? Aku bukan berniat nak sorok. Cuma aku tak jumpa lagi masa yang sesuai nak bagi tahu kau. Tapi jujur aku cakap, aku sebenarnya tak nak pun terlibat dengan semua benda kotor ni. Tapi kau kena faham lah, aku sebenarnya kena ugut dengan bos. Dia cakap kalau aku bongkarkan semua kerja dia, aku kena pecat. Kau apa Aidura? Kau tahu kan semua benda ni salah. Bila ada bulan kau yang kena terima hukuman. Nak cari kerja susah. Kau tak nak cari kerja, kau dah dapat kerja tempat lain pun tak dapat. Sebab kenapa? Sebab kau ada kesalahan berat macam ni. Aku bukan tak tahu semua benda tu. Tapi kau kena faham ni. Kita semua ni dipaksa untuk tutup mulut. Aku pun tak nak buat semua benda ni. Aku kena fikir juga family aku dekat kampung tu. Kalau aku dipecat, siapa nak sekolahkan adik-adik aku? Kau biar betul Aidura. Kau nak sekolahkan adik-adik kau dengan duit haram tu. Tak apalah, esoklah kita jumpa. Ada benda yang aku nak kau bagi aku. Okay, deal. Aku boleh tolong kau.
Tapi dengan syarat kau kena janji dengan aku, kita kena sama-sama jatuhkan dia sampai dia masuk dalam lockup. Bila masukkan je dalam lockup. Dah lah, aku nak masuk dulu Bye. Belum? Kenapa? Ni hari report yang kau minta semalam. Oh, Okey lah, aku gerak dulu jap. Kau nak masuk office ke? Sekali tak? Okey, jom. Okay, bye. Okey. Jom. Nah, aku nak kau sign semua dokumen ni. Aku tahu esok pagi semua benda dah settle. Alia, kau kena ingat aku ni adalah pelabur untuk bisnes kau. Kalau tidak, bila-bila masa je aku boleh hancurkan bisnes kau. Baik Datuk, saya akan uruskan. Report tu cukup tak? Sangat ni. Sabar jap. Kita bukan kita punya bos ke? Ya. Dia orang buat apa kat sini? Buat tu lunch ke? Patutnya. Ya, kau baca lah. Hari nak record. Tak payahlah, takut lah. Kan masa sesuai. Kau buat apa ni? Sabarlah, aku nak Alamak. ikut lah. Ya. Kejap lah, aku nak ikut ni. Sabarlah. Nak jatuhkan diorang ni. Takutlah, tak payahlah. Sabarlah. Buat apa sih? Alamak. Jom lah masuk kejap. Kita bye-bye. Cik, apa yang kami boleh bantu? Kami sebenarnya ada nak buat laporan tentang rasuah. Tapi laporan ni berkaitan dengan orang atasan syarikat kami. Okey, boleh teruskan dan jangan risau, apa yang perbicaraan dalam ni tidak akan dibawa keluar. Baik, terima kasih kerana hadir. Kami hargai keberanian Cik Gua. Sebelum tu boleh bagi tahu tak berkaitan dengan aduan ni? Kau betul ke ni nak buat semua ni? Kau yakin kita selamat? Aku jangan risaulah Idura. Yakin selamat. Aku yakin yang kita buat ni semua betul. Dan aku jamin Datuk tu akan masuk lockup juga tentu juga. Tak apa, Cik bertenang. Cik jangan risau sebab kami takkan dedahkan identiti pelapor. Semua laporan ni disiasat secara sulit. Kami juga ada akta untuk rahsiakan identiti saksi. Okay, jadi ni semua bukti yang telah kami kumpulkan. Dia terkandung bukti dengan rasuan yang dilakukan oleh Datuk. Dia ada rakaman suara. Dia ada rekod kewangan kita lah. So, ni semua ni. Terima kasih bagi kerjasama kepada kami. Kami akan ambil tindakan atas analisis semua bahan ni. Kalau disahih, kami akan ambil tindakan undang-undang. Yang ni kan, so saya harap Ira, kau buat apa kat sini? kau bukan clinician kat kita orang ke? Nama sebenar aku Nazira. Aku merupakan pegawai SPM undercover. Aku dah lama perhatikan Datuk ni sejak tahun lepas lagi. Jadi terima kasih kepada korang berdua kerana berani rampilkan diri. Korang. Apa yang korang buat ni? Tak ada bantu. Bye. Kesian. Dia ni sorok. Ini bukti yang saya dah kumpulkan sepanjang saya bekerja dalam syarikat sebagai undercover ni. Datuk, kami dapat perintah daripada mahkamah untuk melakukan sebarang terhadap Datuk. Ini ruangan kami. Datuk Puan Chokang, anda ditahan atas perbuatan rasuah dan imprasugut di bawah Seksyen Atas Kerajaan 2009 dan Seksyen 834 Kanun Keseksaan. Jom Datuk, tolong bagi kerjasama ya. Setelah meneliti semua bukti, mahkamah berpuas hati bahawa tertuduh Datuk Puan Chokang telah melakukan kesalahan rasuah dengan memberi suapan kepada individu demi kepentingan diri. Berdasarkan Seksyen 16(A)(A) dan Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009 serta Seksyen 384 Kanun Keseksaan atas kesalahan perasugut. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebanyak 2 juta ringgit atau penjara
Bagi tertuduh kedua, Alia, walaupun peranan anda lebih kecil, mahkamah mendapati bahawa beliau turut bersubahat dan menutupi bukti serta menakutkan saksi. Di bawah Seksyen 28(1)(c) Akta SPRM 2009, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM200,000. Tapi Arif, saya dipaksa. Saya tak ada pilihan. Menjadi kewajipan setiap individu untuk menolak rasuah. Jangan jadikan ia alat untuk mereka yang tamak. Saya tak pernah sangka papa saya begitu. Selama ini saya tutup mata dan anggap perkara tu biasa. Tapi saya silap. Jangan risau, saya tak akan biarkan legasi ini hancur dengan ketamakan dan penipuan. Mula hari ini, saya akan menyambung legasi keluarga ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Aidura dan Melo kerana keberanian mereka menegakkan kebenaran. Tanpa mereka, semua ni tak akan berlaku. Di sini juga saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Melo, sebab tanpa Melo saya tak rasa kita dapat capai semua ni. Sebab saya ni orangnya sangatlah takut. Jadi tanpa Melo saya rasa saya takkan berani untuk buat semua ni. Sama Aidura, kadang kita tak perlu buat. Cuma kita berani buat perkara yang betul. Terima kasih. Negaraku yang tercinta, gerak, 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 gerak.